Speaker asal dari pengeluar kereta selalunya mempunyai kualiti yang biasa-biasa je. Senang kata, cukup sekadar keluar bunyi. Kurang bass, kurang clarity. So, kalau speaker standard tak cukup untuk korang enjoy, pasang je ni two-way coaxial speaker daripada Rock Power. Confirm auto meriah lepas pasang. Tak percaya? Kasih dengar dulu guys. So, untuk two-way coaxial speaker Rock Power ni ada dua model yang korang boleh pilih tau. Yang ni R631V2 dan yang ni pula R600V2. Kalau dengar tadi, untuk model ni lebih clear berbanding yang ni. Sebab material yang digunakan pun berlainan dan harga pun tak sama mah. Kedua-dua speaker ni bersaiz 6.5 inci yang mana saiz ni dah menjadi saiz kebiasaan untuk speaker-speaker aftermarket sekarang. Untuk R600V2, korang boleh nampak luarannya yang nampak lebih solid berbanding dengan R631V2 yang agak ringkas sikit rupa dia, but still kualiti bunyi tetap A guys. Untuk speaker cone, kedua-duanya menggunakan press paper cone dengan surround rubber edge. Ini untuk memberi korang bass feel yang lebih strong tanpa menjejaskan kualiti bunyi. Untuk penghasilan bunyi treble, tweeter untuk kedua-dua model ni bersaiz 20mm dengan material Sig Dome dan juga Mylar. So, ada bunyi vokal, barulah syok nak karaoke dalam kereta. So, selamat tinggal speaker subsidi dan hello to Rock Power two-way coaxial speaker. Memang berbaloi dengan Rock Power.